Hai. Selamat malam semua. Kita dalam segmen Alam Haiwan. Okey. Kita bersama dengan Cik Mau, Cik Ja dan Cik Da. Kita ada tetamu iaitu Cik Dak Sumbu. Iaitu Blue Hippo. Cik Dak badak air. Ini badak sumbu. Bandar semua kita tak pernah interview. Belum pernah lagi. Ini baru first time ni. Dapat pula tempat baru, prop baru. Cantik cantik. Siapakah mereka design untuk prop ni. Ucapkan terima kasih pada mereka yang bertungkul lumus menyiapkan kita punya prop baru. Cantik Acak ada bel pula kan. Boleh bel. Itu. Apa? Cik dia. Banyak cik bel. Beruang matahari suka ni. Memang dia. Ada burung lagi. Burung merpati bagai. Kebebasan kan. Senang kemari. Jadi apa? Jadi Tarzan. Jadi Tarzan. Ya. Cik dah semua dah datang dengan siapa ni? Abandin lagi. Kontrak masih lagi dipegang oleh Abandin. Tahniah Abandin. Kontrak masih diteruskan bersama Abandin. Okey. Cik Mau mana Cik Mau? Ada ni aku ada ni. Ingat dah lari mana tak nampak ada duduk sebelah batu. Tak ada je tak nak nampak Cik dah. Cik dah dia nampak aku nanti dia lari. Aku dah kenyang aja dah tadi dah makan. Macam baiknya. Cik apa daging grill. Cik Mau macam-macam lah sekarang. Makanan dia Eropah. Dia kata banyak apa ni. Sekarang ni ada apa makanan disediakan. Apa tu nampak rumput segarnya dari ladang. Ingat dapat kacang lah. Cik Mau kata dapat kacang. Tu ada kacang. Dia bagi baiknya sayur-sayuran dari daripada New Zealand. Mari. Nampak kan terbaik dari ladang. Cik dah okey. Okey, baik. Kita macam ni dengan habitat kami. Baju belang bersuai Yankee. Macam mana Cik Mau? Kita biasalah. Ini lagi best ni. Kita panggil kawan-kawan semua lepak sini pun cantik. Prop baru. Menarik apa Cik Dak Cik Dak kalau kau bagi aku duduk sini habis semua aku langgar. Cik Dak habis dia langgar ni lori apa. Kan Cik Jah pun boleh cakap bahasa negeri juga kadang-kadang boleh juga. Macam-macam lah Cik Jah So apa Cik Dah ni dari mana ni? Ada kita dari zoo tadi. Zoo negara. Ni Banding bawa datang sini. Dia kata ada tempat baru. Baik lah. Kalau datang sini pun memang terbaik. Dengan hijauan alam kan. Alam semula jadi. Alam ikut tema kita. Flora dan fauna. Memang terbaik lah. Apa penganjur kita memang kata terbaik lah. Jadi depan ni Cik Dak gimana? Kita tu lah ada kita ada juga jumpa dengan habitat lain. Biar lama sangat duduk dalam zoo nak juga berangin kan.
Betul. Macam mana Cik Mau? Kita rasa berbesar hatilah masih dikekalkan sebagai host dalam alam haiwan. Ingat dah kena ganti ya. Itulah, ingat betul. Kita orang pun dah risau juga. Takut kena ganti kan. Yalah. Kan nak cari yang yang terbaik kan. Susah nak cari yang trio yang macam ni kan. Bukan senang cari yang sepahaman kata, walaupun lain habitat tapi kita tetap baik tanpa mencederakan sesiapa. Betul. Okey, ini episod kita yang pertama pada hari ini. Kita menunjuklah prop baru, betul, dengan suasana baru, mungkin penceritaan yang baru kan. Mungkin lepas ni kita akan sikit-sikit lah kita akan cuba buat satu kelainan dalam kita punya segmen Alam Haiwan. Okey. Jangan jemu menyokong kami, teruslah menyokong Alam Haiwan dan Dunia RC. Dunia RC pun ada tadi, ada orang buat perasmian tadi. Ni 4 kenderaan dapat baru dengan lori trailer, car carrier untuk pasukan beruniform kita, bahagian penguasaan mendapat untuk pegawai penyiasat dan juga untuk enforcement, pegawai penyiasat dan untuk pegawai penyiasat kenderaan, untuk pegawai penyiasat dan juga untuk enforcement ya. Saya harap penguasaan dapat dilakukan jadi pasukan yang lebih baik, terus maju dan membawa pencapaian demi pencapaian kepada pasukan. Okey, sekian sajalah kita punya program pada malam ini. Okey, jumpa lagi di esok hari. Okey, bye. Jari-jariku sakit semua, kena bekerja hari-hari, membuat bakul darah kabuluh, itu semua bersungguh-sungguh. Pemuda-pemudi asyik bekerja, tidak mengira pagi dan senja. Udaranya sinaran suria, udang di tasik turut gembira, lembu dan kambing meragut rumput turut gembira, kerbau di sawah, bunga pun mekar di taman berseri, umang datang hendak menyeri. Okey, selamat malam semua. Ada haiwan dalam bahaya di sana. Okey, daripada Cik Dah.